gairahkan semua. Mari kita dengarkan cerita indah untuk kita jadikan pedoman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Aira Zahra binti Muhammad Fihmi dan berusia 11 tahun. Saya merupakan anak didik Sekolah Kebangsaan Felda Lepang Nenering yang terletak di Pekalan Hulu, Perak. Kod sekolah saya ABA 7035. Pada hari ini, saya akan membicarakan sebuah buku kanak-kanak yang bertajuk Zubir bin Awam. Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Adin. Ia diolah oleh Nur Azin Jaafar. Buku ini berbahasa Melayu dan mempunyai 16 muka surat. Gambar-gambarnya sangat menarik dan berwarna-warni. Penulisannya pula mudah difahami. Buku ini mengisahkan tentang Zubir bin Awam. Siapakah beliau? Tahukah kawan-kawan, Zubir bin Awam salah seorang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga. Beliau merupakan salah seorang pejuang yang perkasa, bijaksana dan berkeupayaan untuk berperang dengan 2 pedang dalam satu masa walaupun menunggang kuda. Hebat kan kawan-kawan? Beliau dilahirkan dari Bani Asad. Beliau merupakan anak kepada Awam Ibnu Khuwailid dan Safiyah binti Abdul Muttalib. Beliau memeluk Islam ketika berumur 16 tahun. Mudah kan kawan-kawan? Semasa beliau memeluk Islam, diceritakan bahawa bapa saudaranya pernah menghukum beliau dengan membalutnya di dalam tikar, lalu kakinya digantung, manakala kepalanya pula ada api yang membara. Bapa saudaranya Naufil memaksanya kembali menyembah berhala. Tetapi walaupun diseksa berkali-kali, Zubir tetap menegaskan bahawa saya sama sekali tidak akan kafir kembali. Menarik kan kisah ini kawan-kawan? Pengajaran yang boleh saya simpulkan di sini ialah kepahlawanan disertai kepintaran dan iman yang teguh menjadikan tokoh pejuang yang sempurna. Baiklah kawan-kawan, itu saja yang ingin saya sampaikan tentang bicara buku pada hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan